Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri kedua dari perkongsian Sumut Shares, perkongsian sepanjang pelayaran supaya kalian dapat input dan juga informasi berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Dan dalam siri yang kedua ini kita janjikan nak bercerita tentang dua orang figura hebat yang berada di dalam penjara dan tahanan Israel pada hari ini, yang disebutkan kalau berlaku pertukaran tawanan perang, mereka dua ini adalah antara orang yang paling tinggi prioritinya, iaitu mereka berdua dari keluarga Barghouti. Yang pertama namanya Marwan Barghouti, yang kedua adalah Abdullah Barghouti. Kita ceritakan sedikit berkenaan dengan Marwan Barghouti ini, yang mana Marwan Barghouti adalah seorang pejuang daripada kumpulan Fatah, tetapi dia datang dari aliran Fatah lama yang tidak terlibat dengan pelbagai isu yang dipalitkan kepada Fatah pada hari ini. Marwan Barghouti masuk ke dalam penjara pada tahun 2022 atas tuduhan mengasaskan Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ramai orang tak tahu. Mereka ingatkan Fatah hanya menentang Zionis Israel dengan menggunakan diplomasi dan di meja rundingan. Tetapi sebenarnya sebelum daripada Oslo tahun 1993, mereka juga berjuang seperti Hamas dengan menggunakan senjata. Dan kumpulan mereka ini dikenali sebagai Fidaiyin. Antara orang yang mempelopori ketika itu sehingga terbentuknya Syuhada Al-Aqsa ialah Marwan Barghouti. Bila mana dia dituduh dengan operasi-operasi yang dilakukan oleh Syuhada Al-Aqsa, maka dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara dan ditahan sehinggalah ke saat ini. Sebab apa Marwan Barghouti begitu ditakuti oleh Zionis Israel? Sehinggalah khabarnya tidak kita dengar, melainkan dia selalu diseksa dan dipukul dalam penjara sejak berlakunya genosid bermula tahun 2023. Sebabnya ialah Marwan Barghouti individu yang disepakati oleh semua faksi, sama ada Fatah, Hamas dan kumpulan-kumpulan yang lain, adalah orang yang paling layak dan sepatutnya memimpin bumi Palestin menggantikan Presiden Mahmud Abbas. Disepakati mampu membawa perubahan dan disepakati mampu untuk membawa kemerdekaan total kepada bumi Palestin dengan semangat nasionalisme yang dia ada dan dengan semangat kesungguhan perjuangan yang dia ada. Dan yang kedua ialah Abdullah Barghouti, individu yang juga sangat-sangat menarik untuk kita ceritakan, individu yang dikenali sebagai pembuat bom utama untuk Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dan Abdullah Barghouti, kisahnya kita akan ceritakan insya-Allah dalam siri yang seterusnya.